guys. Oh, tu dia. Ini guys. Oh, mantap. Oh, tu guys. Oh, mantap. Ambil dia jaruan. Ni guys. Dia untuk ledon guys. Dia ada drag guys. Dia ada drag clicker. Dia ada drag clicker. Ini guys. Oh, mantap. Ini guys. Oh, ini guys. Ini guys. Ini guys. Oh, ini guys. Ini guys. Ini guys. Ini guys. Pasti. Okay, hai guys. Jumpa lagi dalam channel Edifly. Okay guys, hari ni aku nak mancing haruan lagi guys. Manakala aku lama juga tak dapat mancing guys, sebab agak busy dengan kerja. Jadi ada masa petang-petang je. Hari ni aku cuti lah guys. Mencari strike lah guys. Lama tak mancing haruan ni. So spot kat sini guys. Hari-hari KLIA je guys. Tapi ni cakap jalan lah tepi highway. Jadi spot ni banyak sangat orang masuk. Tak tahulah hari ikan ke tidak. Jadi aku cuba lah guys. So peralatan hari ni guys, aku baru beli guys. Reel. Reel ni Ledon Usopp. Ledon Usopp, brand China kot. Tapi kita tak tahulah. Aku ingat reel ni besar guys. Rupanya reel ni kecil. Reel ni kecil guys. Macam tak padan dengan rod ni. Tapi mandangkan aku dah beli rod ni guys. Dah beli rod ni dengan apa? Reel ni aku pairkan jugalah. Ini rod daripada Upro Magnus XDR. Upro Magnus SDR guys. Mainline guna Dr. Braid 10LB. Tapi 10LB pun reel ni boleh masuk dalam 70 ke 80 lah. 70 ke 80 meter. Tapi aku tak masuk semualah. Aku dah masuk dalam 60 lebih kurang macam tu lah. Kata apa-apa, kalau buh penuh sangat pun kas tak cantik guys. DC ni kalau kita bubuh tali dia penuh-penuh, kas memang selalu backlash. Jadi kena buat agak ngam-ngam je guys. Okay guys, yang baru sampai ke channel Edifly, memang subscribe guys, jangan support aku. Jom tengok apa jadi, let's go. Stay tune. Ni guys, ni dia Usopp Ledon guys. Dia ada drag tau. Dia ada drag clicker. Dia ada drag clicker. Tapi tak tahulah macam mana kan. Dia punya drag pun baru 4.5 kg. Aku rasa. Cubalah guys macam ni. Masa spot ni pun lama dah aku tak masuk. Aku pun tak tahu ikan ada ke tidak. Tapi ikan banyak ni, tahu ikan apa kan, puyuh ke sepat ke tak pasti, tapi ada ikan. Ni dia. Ikan banyak tau. Tak tahu ikan apa. Aku rasa puyuh kot. Kena guys. Tu dia. Akhirnya kena guys. Ada kat situ guys. Alhamdulillah. Haram pertama ni guys. Ada kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Haram pertama ni guys. Cekuk. Ada rupanya kat situ. Ingat tak ada. Cakuk guys. Tu dia. Usopp Ledon guys. Usopp Ledon. Ledon Usopp. Usopp Ledon. Tu dia, alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Set kita dah berjaya hanya hari ni guys. Tu dia Usopp Ledon. Usopp Ledon. Hari ni kecil guys. Memang serius kecil. Kecil hari dia. Macam tak padan dengan rod ni. Tapi macam mana aku dah beli kan. Dah beli. Aku pairkan je lah. Tali pun tak banyak masuk ni. Dalam 60 meter dia kot. 60 meter 70 meter tu tali. Ni guys dia. Alhamdulillah. Nampaknya kata barang yang pun dah hanya guys. Usopp Ledon.
Ini dia, jom let's go lain lagi, let's go. Okay guys, tersambung tempat tadi guys. Tersambung balik tempat tadi. Harap-harap ada lagi ikan kat situ guys. Yang dekat tepi je tu. Jauh guys, pergi. Baling lembut dia. Kena baling lembut anggota. Baling slow-slow. Baling cara kasih sayang guys. Oh, ikan apa tu? Puyuh ke keli ke tak apa? Besar guys. Besar tu. Tak pasti ke apa. Tapi ada ikan. Okey, try sini pula tengok. Ada ikan, ada ikan. Kena guys. Oh, mantap. Curut guys. Curut. Tu dia. Mencakuk. Curut pun curut dah guys. Janji mencakuk guys. Oh, tu dia. Allah Akbar. Oh, tu dia. Oh, alhamdulillah. Yang penting ada strike guys. Mantap. Okay, jom. Let's go. Jom kita layan lagi. Kita lepas sikit tengok. Slow dia ambil dia. Sana tu ada ikan lompat guys. Besar. Kan? Tak tahu larang keli ke haruan melompat tu. Tapi ada melompat tak titi tu. Jadi kita pergi sana guys. Oh, kena guys. Oh, mantap. Ada lagi haruan. Steady rod. Really pun steady, rod pun steady, tapi curut je guys. Oh, tapi curut saja guys. Haruan ketiga kita ni. Allah Akbar. Tu dia. Oh. Aduh. Tu guys. Lepas. Tu dia. Alhamdulillah. Haruan ketiga kita guys yang landed. Aduh. Okay, try lagi. Kod ada lagi. Tu. Balik lembut ya. Kas lembut dia. Slow dia pergi. Umpan pergi kan. Padu. Yang penting hanya guys. Tapi sebenarnya aku tahu lah reel ni dia BFS. Jadi aku tak sangka pula hari ni kecil guys. Memang kalau nak main UL kan memang ngam lah. Memang ngam main UL. Untuk main UL memang ngam. Nak main medium pun boleh, light pun boleh kan. Tapi tali pendek tu cerita dia. Tapi reel memang comel. Memang comel reel ni. Macam tak badan bau. Macam tak badan. Padan tak padan pun kita try guys. Jadi ikan besar lah kat sana guys. Aku nak tengok lah. Weh, tak jadi ni. Ada kat sana tu melompat ikan dia. Aku tak tahu ikan apa. Jom kat sini guys. Melompat ikannya. Aku tak tahu ikan apa. Ikan haruan ke, ikan keli ke, ikan apa kita tak pasti. Tapi melompat-lompat guys. Kau nak kocak air jadi. Tak lah kau keli bergaduh ke, haruan bergaduh tak tahu lah.
Mari kalau lompat ni. Try tengok. Dia nak sepat banyak eh. Kena guys. Oh, sudah. Kena guys. Oh, sudah. Oh. Ada tak ada ni? Ke dapat rumput je? Ada tak ada ikan ni? Oh, ada guys. Alhamdulillah. Allah Akbar. Oh, tu dia. Asyik baik dapat guys. Oh, asyik baik dapat. Aduh. Hampir-hampir lepas ni. Hampir-hampir lucu lah. Terlucu pun, hampir-hampir terlepas tau. Alhamdulillah. Oh, naik lagi seko guys. Ni aku ambil guys. Saiz boleh tapau, kita tapau guys. Ayo lagi, let's go. Aduh. Hampir terlepas guys, hampir. Oh, ni dia haruan dia. Okey, jom, ayo lagi, let's go. Kena guys. Oh, tu dah. Padu. Cakuk. Haruan keempat guys. Oh, tu dah. Haruan keempat. Saya tapau kan ni. Alah, saya curut guys. Curut. Aduh. Curut pun curut lah. Janji mencakuk guys. Guna soft rock katak KP guys. Tu dia. Katak KP ni aku punya seorang je. Aku tak jual lah. Tak jual lah. Tak ada masa nak buat guys. Ni tinggal belen-belen ni yang aku simpan untuk aku guna. Curut. Cakuk. Tu dah katak KP guys. Tu dah katak KP. Jom. Layan lagi. Let's go. Try sini pula guys. Dia rasa sini ada ikan. Ni ikan lari je. Tuan tu ikan lari je. Bismillahirrahmanirrahim. Karat air banyak kan. Aduh, kotor tali ni tu. Allah Akbar, tak lekat ke cuy. Sambor dah. Tak kena, tak lekat. Aduh. Sambor dah, tak lekat dah.
kena guys. Oh tu dah. Curut guys. Apa curut-curut semua ni? Oh. Curut guys, tu dia. Oh, tu dia. Oh, curut. Ada api curut dah mau. Ha. Nampak gayanya tempat ni didominankan oleh ikan curut-curut guys. Tapi tak apa, janji ada strike. Ha, tu dia. Aku cuba juga cari gon-gon, tapi kalau gon-gon tak ada, layan curut pun jadi ya. Let's go. Kena guys. Kena guys. Kena. Mantap. Ni saya tapau guys. Alhamdulillah. Tu dia. Jangan lucuk lah. Jangan lucuk lah. Alhamdulillah. Lucuk dia kat atas. Alhamdulillah. Ada juga saiz yang boleh tapau. Tu dia. Saiz padu. Alhamdulillah. Mantap guys. Naik jugalah seekor saiz yang boleh dikatakan membanggakan. Alhamdulillah. Tu dah guys. Sekali campak lah situ, bawah tu. Mantap. Dia bagi juga seekor lagi. Tu. Ini. Tu dah guys. Ada satu sambaran tadi. Surut tak kena. So aku nak kena keluar tempat ni. Sebab dah belakang tu ada spot tapi terlampau semak. So aku rasa aku nak keluar lah tempat lain. Okay, let's go. Jom tengok kat mana lagi. Go. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, tak lekat guys coy. Ada ikan tu. Tak lekat yang feel tu. Oh, kena guys, tu dah. Oh. Dah, curut. Tu dia. Tu dia. Besar ni ambil umpan tu. Besar ni ambil umpan tu. Besar ni ambil umpan. Dia curut. Tak boleh ingat curut dah. Tak ingat curut. Itu nama dia curut melampau. Curut melampau. Bukan melampau apa, melampau ambil umpan besar. Dia yang melampau. Curut melampau dah. Dia tu melampau umpan kecil, umpan besar ambil. Alhamdulillah lah dengan strike. Boleh lah buat karen-karen. Kena guys, mantap. Kena guys. Ada juga ikan kat sini guys. Alhamdulillah. Oh, tu dah. Tu lah. Ada juga saiz kat sini. Saiz tak besar lah, saiz besar ni je lah. Mantap lah guys. Jom, jalan lagi, let's go. Padu. Kena guys. Oh, lucu coy. Aduh. Lucu. Besar umpan lah.
Kena guys. Oh, padu. Mantap. Mantap lah, meletup kami. Oh, saiz mula lah kata. Alhamdulillah. Oh, seko lagi guys. Padu lah. Mencakuk. Terbaik guys. Tu dia. Haruan ke berapa aku tak ingat dah guys. Serius aku tak ingat apa ekor ni. Tapi ni dia padu. Wah. Alhamdulillah. Mencakuk guys. Padu juga real ni kan. Usuk ledon steady tadi kan. Usuk ledon steady tadi tu. Padu hari ni. Jom tak lain lagi, let's go. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tak dekat coy. Rosak ban. Aduh. Kena guys. Oh, padu. Nampak sekali kena dah. Memang ikan pok ni guys. Memang pok ni ada ikan. Tu dia. Alhamdulillah, seko lagi guys. Mencakuk. Tak besar lah mana, tapi alhamdulillah lah rezeki guys, padu. Jom, ayam lagi, let's go. Dan ada. Yes. Memang ada ikan pok ni. Sekali jampak bom kena lah. Habis tu lah. Empat ekor. Kara lagi okey lah. Oh, syok lah hari ni. Baling jauh. Baling slow lah, pergi cung pergi kan. Memang padu. Jom, kita ambil lain. Terlukanya aku dengan keluarga. Kena guys. Baru nampak sekali kena. Mantap. Alhamdulillah ada ikan pada ni. Sikit kena guys. Alhamdulillah. First class kena dah. Mantap. Punca dia air kering ni. Air kering. Musim kering. Campak sekali kena dah. Alhamdulillah. Ni dah rezeki guys. Padu guys. Saiz juga kan. Boleh lah kata daripada curut kan. Mantap. Mantap. Ledon. Usuk ledon padu lah.
Gila guys. Allah Akbar, lucu coy. Hui, dia dah ambil. Ush. Macam mana tak dekat? Okey lah guys, aku nak update lah track casting aku hari ni. So alhamdulillah ada juga rezeki aku ni guys. Walaupun tak besar tapi boleh tahan lah aku test strike dia kan. Jadi berpuas hati jugalah walaupun tak yang monster. Cuma saya biasa je. So performance usop ledon usop ni memang pada aku okey lah, okey. Boleh longkas, baling pun tak perlu nak rushing sangat, baling relax dia boleh pergi jauh lah. Sebenarnya kecil je guys dia. Usop ledon. Dia kecil je. Rock ni pun rock ni kata U-Pro Madness XDR 815. Aku fikir reel ni, aku fikirkan reel ni besar, punya reel ni kecil. Macam tak padan lah. Tapi kalau untuk korang nak beli, untuk main UL memang sesuai sangat guys. Sangat-sangat sesuai kalau main UL. Sebab dia pun tali pun memang untuk tali yang kecil. So aku dah 10 LB ni pun boleh masuk dalam 80, 70 ke 80 apa meter. Jadi kalau untuk UL masuk 6 LB kompor 100 meter lah motor kan. Ya. Kecil je. Usop ledon. So hari ni alhamdulillah berjaya juga aku mahanya kan usop ledon ni. Macam nama reel ni, tapi itulah dia. Usop ledon. Ledon usop. Okay guys, yang baru sampai ke channel Arif Vlog, yang belum subscribe, kasih subscribe guys, jangan support aku. Aku akan jalan video ni guys, walaupun tak ada yang besar tapi strike tu ada. Okay guys, jumpa lagi dalam episod yang datang. Assalamualaikum. Bye. Kena tak? Padu. Mantap. Mantap bang, usop ni. Saya boleh orang betul. Alhamdulillah. Hakung ni guys. Padu lah.